Aku ajak. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Afif Fidlan 73. Ini adalah hari apa? Oh sudah. Ini hari Jumaat. Ini adalah hari Jumaat 9 hari bulan Julai 2026. Okay, video kali ni mungkin akan ada banyak episod. Akan jadi panjang. Ada deh, sebabnya trip ride kali ni agak berbeza daripada trip-trip sebelum-sebelum ni. Ya, geng-geng motor besar aku rasa memang dah tahulah. 9 dengan 10 hari bulan adalah event SBK Fighter dekat Kuala Terengganu, Gua Madak. Jadi ya, aku to be honest bukanlah satu peminat aktiviti ramai-ramai macam tu. Tapi just for the sake of nak ambil vibe, nak ambil suasana, aku pergi lah. Jadi sekalian not to say aku tak pernah pergi event ramai-ramai macam tu. Back then masa pakai rifle aku pernah pergi mega gathering dekat KL. Macam tu lah lebih kurang. Cumanya after some time aku dah cuba mendekati, aku dah try join grup-grup ramai-ramai macam tu. Aku notice yang aku tak apa minat. Tapi tak apa, kali ni ride aku tumpang Adli R6. Adli pun motor dia baru siap semalam dah kemarin. So hopefully motor dia works fine. Motor dia baru sudah tak overhaul. Aduh. So yeah, RV pertama adalah dekat Sungai Seluang, Petronas. Jadi aku akan tumpang letak beg lah dekat kereta yang mereka bawa. Wife Takif R6 akan drive sebiji kereta. Jadi barang boleh lah tumpang side dengan mereka. Okay, so kita dah sampai area Sungai Seluang. Jadi RV should be around pukul 8. And aku rasa macam nak pergi sarapan sat. Quick breakfast lah. Mesti sana ais keping dengan ayam syukur kot. Untuk tak nak delay lagi. So kita stop sah. Aku ada pernah makan kat satu gerai tu before pergi gerik. Boleh lah kopi situ lah. Okay, sarapan sah kat sini. Lagi dekat-dekat pukul 8 aku gerak pergi sana kot. Lagi aku sambut lecau. Alhamdulillah, kita pun dah selesai sarapan. Jam menunjukkan 7.50. Dan should be ngam-ngam lah. Aku akan straight away pergi Petronas Sungai Seluang untuk jemput dengan mereka. Kita tak payah pakai, dekat je. So ya, dah sampai sana. Aku akan sambung lain. Kita try to record as much as possible, tapi kita kena dalam eco mode juga, save battery. Jauh perjalanan ni. So ya, bismillah. Okay, aku baru tengok WhatsApp update. Hairil dah sampai, Hairil ZS10. Oh, alhamdulillah. Angin tak jauh dah. Yang lain ni tak pasti. So boleh lah aku sampai aku refuel tak penuh, and then just tunggu yang lain-lain lah.
Hairil dengan Mak Takit dah sampai. Isi minyak Azad lah. Isi penuh tu ke? Assalamualaikum. Asalnya nak pergi esok. Pergi fikir-fikir tak apa lah, ikut umpah lah. Okay, sekarang kita dekat Petronas Sungai Seluang. Semua dah review lah. Kita dah ramai kat ni 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 biji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 biji. 11 biji daripada sini dengan sebiji kita. So at the moment kita tunggu Ash check motor dia. Tadi ada leaking minyak petrol. Tadi tak record pula. Dia dah buka rongkau habis semua. Ni dah start pasang balik. So, kita ada dengan Sifu Hairil kita. So saya dah start pasang-pasang balik. Sekejap lagi kita akan pelan-pelan gerak. So space santai. So, kesian kat Hairil lah pakai 1000 nak santai-santai. Ni motor baru siap malam tadi, petang semalam. So far alhamdulillah okey. Terima kasih Afif tolong settle motor. Hari-hari pergi tengok Afif memang budak yang baik lah. Okay, so saat kita sambung lain lah. Ciao. So alhamdulillah motor Ash pun dah hidup, no issue. Kita boleh start jalan. Semua dah, kita dah baca doa dah tadi. Kita dah siap-siap. Semua dah akan berpakaian dan terus jalan insyaAllah. Sekarang jam menunjukkan 9.03. So next stop aku tak pasti lah. Aku tak tahu, aku ikut je depan ni. So kita punya next stop dekat BHP Kupang. Okay, BHP Kupang. So yeah, apa-apa nanti aku sambung lah. Ciao. So bismillah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Nama dia kita akan berhenti sini kalau nak upgrade kan, kat TT tu. Di sini. Regroup. So kita tunggu kawan-kawan yang lain tu sampai, and then baru kita akan proceed jalan. Ciao. Okay, so kita dah dekat BHP Rumah Halong, BHP Kupang. Alamak. 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 Laju sangat ni. Signal pun dah putih dah. Mountain point dekat mana? Sini. Sini dua ni klip. Asalnya dia start buka dekat sini ni. Dia terkepak keluar. Tu gone lah. So tak boleh nak buat apa. Kita tunggu member-member collect tak. So kita try plastic well ke, cable tie ke, yang mana-mana dulu yang patut. Begitulah cabaran kali ni. Ciao.
Okay, so sekarang kita dekat Share Kupang. Share Kupang BHP Kupang. Wife Takif ada rescue Kavsek yang dah terbang tu. So kami semua berhenti sini. Okay. Yakin lah, okay. Okay, tak apa. So yeah, pomen kita cuba menyelesaikan isu-isu politik negara. Dia akan settlekan yang patut-patut lah. Dia pakai arsik, dia tahu macam mana patutnya. So kita bagi pecahan relax-relax dulu, buat dulu. Lagi sambung boleh lah. Ciao. Alhamdulillah kita dah berjaya menjahit sebuah R6. Terima kasih kepada semua yang membantu. Ni sampai Terengganu boleh insya-Allah. Aku dah berpeluh cerah. Oh shoot. Satu lah kekurangan riding di Malaysia. Panas. Dia sejuk sangat pun tak bagus juga. So jom lah, jalan pelan-pelan. Bismillah, insyaAllah. On the bike. So kita dah start perjalanan. So kita dah sampai Salim. Aduh. Kita dah sampai Salim. Kita akan makan dulu lah. Tapi sekarang pun dah pukul 11 dah, tak kira panggil. Tak panggil breakfast dah kalau pukul 11 macam ni. Kita makan dulu. Aku dah makan dah tadi pagi. So maybe kat sini untuk minum semata-mata. So ya, kita sambung ni. Ciao. Okay, so kita dah sudah makan. Ada yang masih makan. Kita kira nak pick pot lah sebelum makan tengah hari saja. Pukul 3, pukul 4 baru kita nak makan lepas main Jumaat lah. So ya, aku dah makan. Kita dah makan. Makan. Kita sambung perjalanan ni. Kita sambung ni. Ciao. So kita berhenti last stop untuk review sebelum naik Banjaran. Pejal, You, Ash, Ikmal, Ijat, Hairil dengan Mak Takib. So kita review dulu. Mana api Faiz? Kita tunggu Faiz kan. Okay, kita akan review dulu. Aku pun akan review juga. Selagi dah ada gerak lah, kita akan sambung lain lah. Kacak. Kita semua follow before.
Apa lah? Apa? Okey lah. Okey lah. Kita dah sampai dekat titik yang pertama yang kita akan nampak Royal Belum punya signage. Might as well kita berhenti sat kat depan tu, tunggu kawan-kawan. Pejal Faiz. Alamak, Faiz terlindung lah. Ni ada siapa? Ada you, ada Azhari, Mat Takib, Ijat, Ash, Ikmal. Mana Adli? Ya Adli. Kita dah sampai dekat hentian Banjaran Setiawangsa ni. Oh, Miza pun tak tahu. So basically kita berhenti rehat sat. Aku dah dapat ayam sebenarnya. Kena pilih ayam sat. Ciao.